Saudara daripada Bangladesh. Ya, saya. Oh, bagus boleh cakap bahasa Malaysia. Bila saya Ada Wahabi Bangladesh? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda dilabel Wahabi, sesat, atau dipandang serong hanya kerana ingin berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Adakah kita benar-benar sadar betapa beratnya tuduhan seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam video kali ini, Dr. Maza menjelaskan mengapa umat Islam tidak sepatutnya mudah menghukum sesama sendiri. Sebaliknya mengutamakan ilmu, dalil, dan akhlak dalam setiap perbezaan pendapat. Tonton hingga akhir, kerana message ini boleh mengubah cara kita melihat perselisihan dalam agama. Jom kita tengok videonya dari sekarang. Tuan-tuan, zaman fitnah. Pertama kita label orang Wahabi apa? Kedua kita kata sesat. Benda ni mungkin sedapnya mulut kita kan, kau sesat. Tapi benda ni di sisi Allah berat. Kita sangka tahsabunahu hayna wa huwa 'indallahil 'azim. Kamu sangka dia ringan, di sisi Allah dia berat. Kerana kalau orang tu tak sesat, kita sesat. Nabi kata la yarmi rajulan bil kufri aw al fusq illa irtadda ilaihi illam yakun sahibu kadzalik. Satu orang tak tuduh orang tu sebagai kafir ataupun fasik atau sebagai adu Allah, melainkan balik pada dia jika orang tu tidak demikian. Kita tak dengar sebagian orang bagi kuliah, orang bagi nas Quran, hadis, kawan tu amal kitab dan sunnah dalam hidupnya. Kita tak puas hati kerana tu tak sama dengan amalan tok nenek kita kata tu Wahabi sesat. Kita mungkin tak nak jumpa dia, peduli ya kita kata kat dia di kampung kita. Tapi kita akan jumpa dia di akhirat besok. Dan dia akan ambil amalan kita. Kalau satu orang tuduh orang berzina besar di sisi Tuhan, bagaimana tuduh sesat? Ini kadang-kadang, dan kita tak ada masalah orang tuduh kan. Sesat dia tuduh. Pada zaman Nabi SAW dahsyat lagi, dan para ulama menghadapi dahsyat. Saya tengok Dr. Zakir Naik, sian saya tengok, Allah uji dia. Macam-macam dia buat TV, Peace TV lah apa, macam-macam. Ribuan orang masuk Islam kerana dia. Mari kat Malaysia ni ada berapa orang nak kata cawan ke mangkuk. Tak tahu. Ha? Cawan kot. Kata dia Wahabi. Baik, Dr. Maza barusan sedikit berkomentar kepada seseorang yang selalu dengan mudahnya menuduh seseorang atau memberikan label kepada seseorang Wahabi, sesat dan sebagainya. Beliau mengingatkan bahwasanya apa yang mereka sampaikan sesat, Wahabi, kemudian tidak terbukti apa yang dituduh, maka yang mengatakan Wahabi sesat tersebut akan mendapatkan dosa, dan orang yang dituduh dosanya akan ditransfer kepada orang yang menuduh. Beliau juga Dr. Maza sedikit menyinggung atau memberikan contoh Zakir Naik, yang mana kita sudah mengetahui bahwanya Zakir Naik adalah pendakwa internasional yang sukses membawa non-muslim untuk memeluk agama Islam karena dakwahnya. Tapi disayangkan banyak sekali orang-orang melabelkan atau mengatakan Zakir Naik adalah seorang Wahabi. Dan ini yang bikin Dr. Maza sedikit sedih atau merasa sedih, karena orang-orang dengan mudahnya melabelkan kepada orang yang ahli ilmu dengan labelan yang tidak sepatutnya diucapkan kepadanya. Tak sama dengan dia je Wahabi. Kemudian sama pula dengan apa yang dalam bantah tu Hindraf.
kononnya telah mengancam keselamatan menghina agama lain. Saya sebut beberapa tempat. Nak sensitif pun tak apalah, sebutlah. Yang menghina kemanusiaan bukan orang yang bagi tahu. Kalau dia kata agama lain bodoh ke bongok tu, okeylah, dia tak kata. Saya ingat dia bagi dia kod dia. Buku ni kata macam ni, buku ni kat awak kata macam ni, Quran kata macam ni. Buku awak sendiri kata sama macam Quran. Saya ingat that's all yang dia kata. Ada geng-geng apa kumpulan apa ni mai jumpa saya. Dia kata pasal apa Dr. Mazhar ni begitu open minded boleh terima Zakir Naik. Saya kata apa masalah yang salah dia? Dia kata dia hina agama lain. Saya kata, bagi tahu kat mana satu yang dia hina. Sehingga kalau dia hina, kita panggil dia ke perleh. Oh, ada dia orang bising kerana panggil dia ke perleh. Dia menyebabkan perpecahan. Saya kata tak ada. Bagi tahu di mana ucapan dia tu, kalau betul okey. Dia pun bukan Nabi. Kita terima. Tapi kalau setakat andaian tak boleh lah. Tapi saya bagi tahu bahawasanya perpecahan ataupun menghina manusia ni bukan begitu. Menghina manusia ni apabila kita mengkasta-kastakan manusia. Jika ada mana-mana ajaran agama memberikan manusia itu kasta. Ada kasta rendah, ada kasta tinggi. Kasta rendah tak boleh duduk dengan kasta tinggi, tak boleh makan kasta tinggi. Itulah penghinaan kepada manusia. Saya tak tahulah agama apa, tapi cuba cari kalau ada. Itu penghinaan kepada manusia. Dr. Mazhar mengatakan bahwasanya itu adalah penghinaan terhadap manusia. Siapakah itu? Yaitu orang yang mengkasta-kastakan. Orang kaya ini kastanya ini, orang miskin kastanya ini. Dan itu tidak elok diucapkan menurut Dr. Mazhar. Seharusnya selagi kita beragama Islam, Tuhannya satu yaitu Allah dan nabinya satu yaitu Nabi Muhammad, kemudian kiblatnya satu arah yaitu Ka'bah, maka itu adalah seorang muslim. Apabila mendapatkan perbezaan pendapat, baik perbezaan madhab pandangan, itu adalah hal yang biasa. Yang salah adalah dirinya yang mengaku dirinya adalah yang paling benar. Mazhab yang diikuti adalah mazhab yang paling benar. Pandangannya adalah pandangan yang paling benar dan yang lain itu salah. Dan pemikiran seperti itu sesungguhnya dialah yang salah. Sama setengah orang tak pasal-pasal. Dia tengok orang lain sikit pada amalan yang dia, bukan amalan Nabi, amalan dia. Jadi terus ni Wahabi. Kesian kat Wahabi. Tu saya kata, saya pergi Australia tu ada ni Walabi. Dia kecil sikit pada amalan. Dulu saya kata dah ada, kita baca kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Qayyim, Al-Hafiz Ibn Kathir. Hafiz ni menunjukkan hufaz mereka. Kalau mereka ni kata hadis ni tidak pernah aku jumpai, aku tidak ketahui riwayat ini, oh kita risau, kita bimbang tak sahih, pasal mereka hafiz. Ma hadha lam la a'rifu fulan, aku tak ma'araftu, aku tak kenal dia ni. Hafiz kata aku tak kenal, kita syok kat rawi sebab penguasaan ilmu. Zaman dulu pun tak ramai hafiz ni, tapi zaman sekarang ramai. Orang habang hadis Nabi kata aku tak pernah dengar pun dia sama dengan hafiz tu. Oleh kerana dia tak pernah dengar, tak sahih. Agama ditegakkan atas argument, dalil, bagi dalil. Dan ramai orang ni mereka malah mencabar diri mereka. Baru-baru ni Hamzah Yusuf mari, saya hadirlah dalam satu, bagus juga saya cerita ni, dah nak tutup ni, dah habis, boleh duduk orang tak apa, saya cerita. Hamzah Yusuf datang. Dia apa, sebahagian orang mungkin ingat Hamzah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam ceramah kali ini, Dr. Maza menyampaikan satu peringatan yang sangat penting untuk seluruh umat Islam, yaitu jangan mudah melabel dan menghukum sesama Muslim hanya kerana perbezaan pandangan atau amalan yang masih berada dalam ruang ijtihad. Hari ini kita sering mendengar perkataan seperti Wahabi, sesat, liberal, dan pelbagai lagi gelaran yang dilontarkan dengan begitu mudah. Kadang-kadang seseorang itu belum pernah berjumpa pun dengan individu yang dituduh, belum pernah mendengar penjelasannya secara lengkap, tetapi sudah menghukum hanya berdasarkan cakap orang lain. Sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tuduhan yang berat seperti kafir, fasik, atau sesat bukan perkara yang boleh dipermainkan. Jika tuduhan itu tidak benar, ia akan kembali kepada orang yang menuduh. Dr. Maza mengingatkan bahwa di sisi Allah, lidah kita akan dipersoalkan. Sesuatu yang kita anggap ringan boleh menjadi sangat berat di akhirat. Sebab itu, setiap tuduhan mestilah disokong dengan ilmu dan dalil, bukannya emosi, fanatik, atau sekedar mengikut kebiasaan masyarakat. Beliau juga menegaskan bahwa agama Islam dibina di atas Al-Quran dan Sunnah. Jika seseorang membawa dalil daripada kedua-duanya, maka jawaban yang sepatutnya diberikan juga mestilah dalil. Bukan dengan ejekan, bukan dengan gelaran, dan bukan dengan menutup ruang perbincangan. Perbezaan pendapat memang wujud sejak zaman para ulama dahulu, tetapi mereka berbeza dengan adab dan saling menghormati. Dalam ceramah ini juga disebut contoh Dr. Zakir Naik yang menerima pelbagai tuduhan dan fitnah sepanjang menyampaikan dakwah. Namun begitu, beliau tetap meneruskan usahanya kerana maklumat dakwah bukanlah untuk mendapatkan pujian manusia, sebaliknya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pengajaran bahwa setiap pendakwah pasti akan diuji. Jika para nabi, sahabat, dan ulama terdahulu menerima ujian yang jauh lebih besar, maka kita juga tidak sepatutnya mudah berputus asa hanya kerana dikritik atau dilabel oleh manusia. Dr. Maza turut mengingatkan bahwa bukan semua perkara yang diwarisi daripada nenek moyang semestinya benar. Dalam agama, ukuran yang paling utama ialah dalil yang sahih. Jika sesuatu amalan mempunyai sandaran daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang perlu diutamakan. Namun, jika tiada dalil, kita hendaklah bersedia menilai semula amalan tersebut dengan hati yang terbuka. Pada masa yang sama, beliau tidak mengajak umat Islam supaya saling bermusuhan. Sebaliknya, beliau menyeru agar kita berlapang dada, berbincang dengan ilmu, dan meninggalkan budaya menghina serta melabel orang lain. Perpaduan umat tidak akan lahir dengan cacian, tetapi dengan adab, ilmu, dan sikap saling menghormati. Akhirnya, Dr. Maza mengingatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Gelaran, bahkan kritikan sekalipun akan berakhir suatu hari nanti. Yang kekal hanyalah amalan yang ikhlas kerana Allah. Pada hari kiamat nanti, setiap daripada kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala perkataan dan perbuatan. Kesimpulannya,
Jangan mudah menghukum seseorang hanya kerana berbeza pandangan. Nilailah setiap perkara dengan ilmu dan dalil, adab dan akhlak yang diajar oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memelihara lidah kita daripada berkata sesuatu yang boleh menzalimi saudara seagama, serta mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jika Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya lebih banyak video ilmiah seperti ini dapat dikongsikan kepada masyarakat. Kongsikan juga video ini kepada keluarga dan rakan-rakan agar manfaatnya terus mengalir sebagai saham amal jariah. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.